Hi guys, so this video will be the last episode of The Silent Woods, and we will talk about or continue talking about this book until the end of it. Alright, okay. First of all, I would like to apologize for taking a bit of time. I'm a bit banyak kerja. So yeah, let's continue with the video. Aku akan do the recap first. So a little bit of recap. Finch, Cooper, Mary dekat dalam rumah tu, and then Mary ni keep on asking the truth, like what actually happened and why all of this happening depan mata dia. Like dia tak faham why abang dia tolong this guy, what is happening. So basically si Mary ni dia tanya what is going on, what happened, why all of this happening with the police yang diorang menyuruh bawah bilik bawah tanah, what is going on, kenapa diorang ni macam lari daripada something is wrong, something is not making any sense dekat dalam mata Mary ni. So Cooper ni dia macam teragak-agak whether nak bagi tahu the truth or tunggu dulu or whatever yang dia plan. So yeah, the story will continue from that point and let's start. Okay, so the night comes. Time dah malam tau. Dah malam, and then yang si Finch ni dia macam usually dia elok je dekat dalam bilik tidur apa semua, depan dengar bercerita daripada buku cerita daripada bapak dia tu kan. But this night dia macam tak nak tidur. Dia banyak PL Finch ni, sebab dia tahu that night bapak dia macam nak reveal everything ke si Mary ni kan. So dia cakap no, dia kata dia tak nak tidur, dia sakit kaki lah, dia itu ini, tak sedap badan semua, dia banyak PL lah. Lepas tu yang Mary ni dia macam still ada macam keibuan kan, naluri keibuan. Dia cakap dia cuba untuk tenangkan si Finch ni. Lepas tu dia janji dengan Finch, dia cakap kalau Finch tidur, esok saya buat pancake dengan breakfast sedap-sedap. Dia cakap macam tu. Lepas tu Finch dia kan still budak kecil kan, dia macam excited. Dia kata oh you ke okay. Lepas tu dia baring kat katil dia tu, bapak dia bacakan buku cerita, and then dia tidur. Finch ni tidur. So lepas Finch tidur, bapak dia ni tutup pintu tu, and this is the start of macam the reveal of the true information why Cooper jadi macam ni, why Cooper Finch dekat dalam hutan ni. Time ni kan si Mary tu dia pergi dekat dapur, dia buat air teh, tapi dia buat untuk dia seorang je. Korang ingat tak daripada awal dulu, dia kalau buat air dia akan buatkan untuk Cooper juga, but this time dia buat untuk dia je. Okay, in this moment dia nampak macam dalam kepala si Mary ni dia macam anxious. Dia dah macam bukan tak normal, dia dah macam lupa pasal orang. Dia dah jadi macam what is going on, benda ni macam berdebak. Dia macam dia dah tak fikir apa dah. Dia buat air dia, lepas tu dia letak dekat meja tu, dia duduk. And then this time Cooper datang, and then dia cakap, ni Cooper cakap dalam kepala dia tau. Dia cakap dia tak sure how to start this whole thing, how to reveal this information. Dia tak tahu nak start pada mana. Takkan aku nak start daripada aku kecil? Sebab the thing is, kalau dia start cerita macam halfway, orang macam tak boleh nak faham why Cooper ni buat benda yang dia buat. Macam gitu. Sebab Cooper ni, aku nak korang faham, dia punya daripada kecil dia macam tak ada a perfect family tau. Sebab benda ni dia macam relate back dengan Cindy, girlfriend dia, mak si Finch. So dia cakap kalau aku terus start situ, nampak macam benda yang aku buat ni it doesn't make any sense. Macam gitu. So korang faham kan masa aku? So dia dalam kepala dia cakap aku nak kena cerita daripada aku kecil ke macam mana ni, dia kata. And then dia terus start, dia cerita daripada time dia kecil. Dia kata dia duduk seorang-seorang, dia mak ayah dia macam not a perfect family lah. Dia duduk dengan makcik dia, and then bila dia dah masuk sekolah, dia jumpa dengan Cindy, and bila diorang ada macam aktiviti extracurricular, diorang naik bas sama. That's the start of their relationship, mana diorang kenal. So at that moment kita nampak yang macam diorang ni start to makin rapat because of school. So bila macam si Cooper ni tak ada someone yang dia boleh depend on, dia macam perlu a support system. That's why dia macam makin rapat dengan Cindy macam tu. And Cindy ni pula, dia daripada family yang put pressure on her tau.
Daripada kecil macam dia kena jadi lawyer, dia macam mak ayah dia ni memang push belajar extracurricular, nak masuk EU bagus kan. So dia ni macam tak ada sama yang dia boleh nak luahkan. So both Cooper dengan Cindy ni dia jadi macam support system with one another. So that's why kita as reader boleh faham why people from different background, macam Cooper ni sama yang macam susah and Cindy sama yang kaya, boleh rapat, boleh jadi girlfriend boyfriend. Sebab if kita start pada tengah, it doesn't make any sense kan. Macam you deserve better kot Cindy tu, tapi kenapa dia nak dengan this guy? Tapi bila kita baca daripada awal, we understand why. Dari situ lah. And that's why Cooper ni cerita daripada awal tau. Dia cerita everything kepada Mary ni. Then dia continue on, dia kata bila Cindy dah tak ada, dia cakap mak ayah dia macam cuba nak ambil Finch, and then dia terpaksa buat the things that he did, which is based on from the last episode tu. And muka Mary ni dia macam macam cuba nak process the whole thing, but Mary ni faham. Kau nampak muka dia tu macam faham why Cooper buat the things that he did. Macam itu. And then Cooper ni mention juga pasal Jake. This time bila dia mention pasal Jake, si Mary ni dia macam tak senang duduk. Dia teringat balik abang dia. Dia rindu abang dia sebab abang dia dah meninggal kan. So Cooper ni minta maaf lah. Dia cakap, I'm sorry I have to tell you this, sebab if not, macam tadi lah, it doesn't make any sense why dia dekat rumah ni, why Jake tolong dia. Sebab time ni Cooper cerita pasal dia orang punya macam pergi berperang tu tau. Why, kenapa Jake ni dengan dia rapat gila. Lepas tu yang time ni Mary kata, oh don't be sorry, dia kata please tell me everything, sebab dia still nak dengar kisah pasal abang dia apa semua. And then Cooper ni pun dia macam okay, dia kata dia cerita apa semua. And then dia cakap dia dekat sini memang disebabkan Jake je. Dia kata dia sebelum dia masuk dalam rumah dekat hutan tu, dia duduk dekat luar rumah tu tau. Dia buat kemah. Meaning tu say dia tak jejak kaki ke dalam pun. Baik dengan si Cooper ni, sebab dia tahu that is not his house. And then bila dia call Jake bagi dia permission untuk masuk. And then Jake ni dia tak tanya anything tau. Dia tak tanya apa kau dah buat, kenapa kau lari. Jake ni terus tolong Cooper, straight up dia tolong. And then Cooper dia continue on cerita pasal dekat rumah tu apa semua kan. And then this is the moment where Mary macam cut off si Cooper. Dia cakap, okay, since we are at this house, dia kata kan, let's talk about it. Dia kata, apa jadi dekat yang perempuan yang polis tu cari sekarang ni, perempuan yang hilang tu kan. So this time around si Cooper ni dia cakap dia orang tengah dekat dalam hutan tu, and then suddenly this girl muncul dekat bawah pokok yang besar tu. It doesn't, macam it's not a big deal langsung. Sebab Cooper ni dia tengah menyorok je tau daripada perempuan tu. But then Mary ni dia cakap, dia kata, imagine if that girl is Finch. Apa awak buat kalau ada orang nampak Finch menyorok hilang kat dalam hutan, awak nampak tapi awak tak bagi tahu mak ayah diorang, apa awak rasa? Lepas tu time ni Cooper ni dia macam tak boleh nak cakap apa tau. Dia tahu benda tu is like what he should do, tapi you know, kalau dia pergi bagi tahu polis what happened, apa yang dia nampak dekat dalam hutan tu, orang ramai akan start masuk dalam hutan tu, and then orang akan tahu that dia dengan Finch kat dalam hutan tu hidup, berlari daripada orang. What is going on? Dia tak nak benda tu becomes a big issue. Si Cooper ni dalam kepala dia. Sebab Cooper ni macam yang kita tahu, dia jenis yang always think ahead, tapi sampai lebih-lebih. Sampai dia macam anxious, dia takut. So Mary ni dia faham, dia cuba faham side Cooper. Sebab the thing is, Cooper ni tahu if this whole thing polis dapat tahu, dia boleh masuk dalam penjara for up to 80 years. Sebab dia buat assault dekat mak ayah Cindy. Kan dia bawa pistol tu kan. So dia macam serba salah. Dia betul bagi tahu what he saw is the right thing, tapi at the same time the consequences yang dia dapat is terlalu besar.
So kita as reader ni pun macam, damn, kalau aku kat tempat dia orang, aku tak tahu nak buat apa kan. So Mary ni dia bagi solution. Mary cakap, dia kata, what if saya yang pergi jumpa polis tu and dia bagi tahu saya nampak that girl. Meaning to say, Mary punya plan is to swap place dengan Cooper. But Cooper terus dapat catch something is wrong. Sebab Mary ada bagi tahu polis tu yang dia tak pernah nampak perempuan tu langsung. Kan time polis 2 orang tu datang, dia temu ramah Mary ni. Mary cakap dia tak pernah nampak orang tu kan. Dia takut polis tu perasan that mistake, that flaw in that statement, macam inconsistency dia tu, and then it become another huge thing, and then polis akan serbu rumah si Cooper ni pula. Kau nampak tak betapa Cooper ni, he saw everything. Not a single thing pun macam pas dia punya kepala, Cooper ni. So, but it also show that dia memang tak nak lose si Finch ni. Kalau orang yang macam tak sayang anak dia kan, macam tak kisah, mana ada dia nak macam terfikir itu ini kan, in order to protect the relationship between Cooper ni, dia ni dengan si anak dia, Finch. So Cooper ni cakap tak boleh. Dia kata nanti polis dapat tahu yang awak ni menipu. Dia kata nanti it became another huge thing. So diorang duk fikir-fikir kan, and then yang si Cooper dengan Mary ni, you know, stuck like what to do kan. And then Cooper ni macam, okay, dia kata esok pagi saya akan pergi dekat tempat call tu, macam phone, public phone tu, and then akan call polis. Dia kata dia minta Mary ni bagi nombor telefon yang polis tu bagi pagi tadi. Dia kata let me handle it. So time ni Mary ni macam, dia macam proud pun ada. Dia macam bangga dengan si Cooper ni sebab he did the right thing, untuk bagi tahu the truth kan ke pihak polis. So Mary ni pun bagi nombor tu, and then dia cakap I'll see you next morning. So diorang ni pun pergi tidur, and then bangun-bangun pagi tu si Mary ni masakkan breakfast besar banyak, and then Finch pun makan happy-happy. And then this is the moment where Mary peluk si Cooper. Dia cakap thank you, you have done the right thing. Dia kata but I cannot be here. Dia kata, sebab dia ada banyak hal in the real world kan, dia terpaksa balik that morning. So in this time around, dalam kepala Cooper dia cakap, okay, this is probably kali terakhir I will ever see Mary dan juga Finch, because this morning juga is the time where si Cooper ni nak pergi dekat public phone tu and then call the police. Dalam kepala Cooper tadi memang macam dia dah sign surat untuk macam beredar daripada situ. Faham tak? Macam nak finalize everything. Okay, so lepas si Mary tu dah beredar daripada situ, suddenly Scotland datang and then dia bawa this stick macam surat khabar banyak bagi, and then dia letak dekat depan front porch si Cooper. Dia letak sebelah Finch. Dia letak, lepas tu dia cakap apa, ramai tetamu kau semalam. Dia cakap tu dekat Cooper ni macam dia kata ada orang datang apa semua. And then Finch ni kan dia suka menyampuk kan. Tu Finch ni dia cakap ada 2 orang polis kata datang. Lepas tu dia cakap dengan Mary, kita orang tengah menyorok ni bawah lantai ni, tapi kita orang nampak daripada crack lantai tu, kita orang nampak muka polis tu. Lepas tu polis tu tanya pasal perempuan yang rambut oren tu yang saya tunjuk dekat Scotland hari tu. Dia cerita semua benda si Finch ni. Sebab kan hari tu yang time Finch jumpa that girl yang ambil gambar tu, dia bagi tahu everything pasal that girl ke si Scotland ni. Lepas tu Scotland tu dia macam angguk. Dia cakap, dia bagi tahu dekat si Cooper ni lah. Dia kata aku dah agak lah. Dia kata mesti polis tu tanya pasal that girl. Dia kata sebab dia tunjuk surat khabar tu tau. Dalam surat khabar tu is about that girl yang ambil gambar tu, rambut oren tu kan, rambut merah. Dia macam tengah jadi macam a big search kat mana kedudukan this girl. Ada gambar polis tu, orang-orang yang dia interview, and one of the people orang khabar tu interview is boyfriend that girl yang rambut oren tu, rambut merah tu.
boyfriend dia cakap perempuan tu, that girl berlari pergi ke California. Dia cakap sebab kat sini memang dia dah tak ada. Dia ada cakap hari tu dia nak lari daripada rumah and pergi ke California. Dia kata sebab dia dah tak tahan dengan expectation mak ayah dia. Ni apa boyfriend that girl cakap tau, dekat dalam surat khabar tu. So yang si Scotland ni cakap, kau masih tak selamat ni. Dia cakap kat Cooper tau, you have to do something, and if nak keluar jangan pergi jauh. Dia kata make sure stay dekat dalam around cabin je, jangan kau melalut pergi dekat jauh-jauh daripada kawasan rumah ni, sebab if diorang buat a search dekat sini kau kantoi. Scholar cakap kat dia tau. Scholar ni macam risau dengan si siapa ni, Cooper dengan Finch lah. Dia tak nak polis-polis tu terjumpa this family, Cooper ni. So Cooper ni macam betul juga kan apa yang Scotland ni cakap. Dia kata better just stay dekat sini je. Lepas tu yang Scotland tu cakap, dia kata semalam before polis tu datang, aku ada jumpa diorang, Scotland ni cakap, tapi aku tak sempat nak patah balik ke rumah and inform kau awal-awal. Dia cakap sebab kalau tak, boleh lah diorang ni menyorok dulu kan macam yang aku cerita hari tu, diorang ni macam jadi tergesa-gesa kan. Scotland macam bersalah kat that part lah. Tapi bagi Cooper, it's not even dia punya responsibility kan. It's okay lah bagi Cooper. So dan Scotland beredar daripada situ. Dia lepas dia bagi warning tu lah, dia cakap you have to do something and jangan pergi jauh daripada cabin tu kan. Si Finch ni dia ambil surat khabar tu and then dia start baca tau. Dia baca surat khabar tu and then dia buat dia punya scrapbook. Kan ada buku yang dia conteng tu kan, dia ambil ayat-ayat surat khabar tu, dia letak dalam buku scrapbook tu tau. And then this time around dia dah macam dah malam tau. Dia orang buat macam dia orang punya usual routine apa semua, and then suddenly Finch ni dia cakap something tau. Dia kata saya ada baca surat khabar tu. Dia kata tu boyfriend that girl, dia kata yang perempuan yang dia obsess kan Finch dia obsess dengan that girl yang rambut oren tu kan. Lepas tu yang bapak dia tu macam dia kata ya. Tapi korang perasan something tak yang aku tak mention? Cooper tak pergi langsung ke public phone tu and call police macam yang dia dah janjikan kepada Mary. In this time, kita as reader kan, kita ni as reader nampak yang dalam kepala si Cooper ni, dia still tak decide apa yang dia nak buat. Dia still tak decide and dia still tak fikir benda yang dia buat tu betul ke tak. Sebab dia janji dengan Mary, dia kata dia nak call that morning, tapi dia tak buat. Lepas Scotland beredar tu, dia still buat kerja-kerja kat rumah tu and then sampai ke malam tu. So time ni dia dengan si Finch kat dalam rumah tu bersembang. So Finch ni cakap lah, dia kata that girl boyfriend that girl ada cakap something kat dalam surat khabar tu, dia kata, and dia penipu. Lepas tu yang Cooper ni macam what do you mean kan, what do you mean yang lelaki tu menipu? Lepas tu Finch cakap, hari tu saya pergi jumpa that girl lagi. Dia kata saya menyorok, saya tengok, and that girl ada dengan boyfriend dia tu. Faham tak? Finch dia pergi masuk dalam hutan tu hari tu and dia intai that girl. That girl sama ada dekat situ dengan boyfriend dia yang di-interview dalam surat khabar tu. So this time around, dalam kepala si Cooper tu dia macam, okay, confirm Finch ni lari daripada rumah and pergi balik dekat tempat tu. Dia pergi jauh kan bapak dia tak bagi. Lepas tu Cooper ni marah lah, kenapa pergi situ kan ayah cakap jangan pergi, kenapa awak buat macam tu, kenapa macam ni. Dia marah dekat Finch lah. Lepas tu Finch tu pun dia naik suara dia tau. Dia cakap, yelah orang risau dekat that girl, dia kata kan, dia sorang-sorang dekat dalam tu, orang nak tengok apa jadi kat dia, takut apa-apa jadi kat dia. And hari tu pun time orang datang, dia kata boyfriend dia tu pukul that girl. Lepas tu time ni dalam kepala Cooper macam pukul Lepas tu yang Finch continue dia kata boyfriend dia tu tolak perempuan rambut oren tu, yang sebab perempuan tu jatuh, dia kata orang tengok daripada jauh, nasib baik orang ada kat situ. Ni Finch cakap nasib baik. Lepas tu Finch continue, dia kata orang baling batu dekat boyfriend dia. Okay, dia cerita dia macam ni dekat dalam hutan tu, time boyfriend dia tu belasah girlfriend dia tu yang rambut oren tu. Finch ni nampak, dia terkejut, dia ambil batu, dia baling dekat kepala lelaki tu tau, dekat lelaki tu, memang
Finch kata lelaki tu sakit. Dia nampak dia sakit. And then bila lelaki tu pusing, dia nampak Finch. Lepas tu Finch cakap, bila lelaki tu nampak je Finch turun menyorok dalam hutan. Kan Finch hebat, dia kata. Kan macam yang aku mention before this, dalam buku ni bagi tahu Finch ni someone yang macam kalau dia masuk dalam hutan, she can be macam hilang. Kau takkan nampak dia. That is why that guy tak boleh tangkap Finch. Time ni Cooper marah sangat sebab dia cakap, what if that guy tangkap awak? Apa nak jadi dengan awak? Guy cakap jangan pergi jauh. You are grounded, bapak dia cakap. So time ni Finch macam, kenapa grounded? Orang nak tolong dia. Dia tengah kesakitan kan. Dia kena assault dengan boyfriend dia sendiri. Kenapa ayah buat macam ni, dia kata kan. Tu bapak dia cakap, kita tak payah masuk campur dengan orang lain, urusan orang lain. Kita buat hal kita, dia buat hal dia kata kan. Bapak dia macam tak nak, like the consequences of involving dengan orang luar. So Finch cakap lah, bukan ayah ke cakap hari tu, kita sebagai orang ni kita kena fikir pasal orang lain, kita kena tolong orang lain, kena tolong orang dalam kesakitan, kena tolong orang dalam kesusahan. Kenapa ayah ni hipokrit, dia cakap macam tu. Sudah. So time ni Cooper ni dia macam terdiam tau. Dia cakap, dia macam uish. Sebab memang dia dah cakap dekat anak dia, dia macam Cooper ni dia nak ajar anak dia ni good things, good deed, macam nilai murni kan. Tapi contradict dengan apa bapak dia buat in real life, in real situation. Cakap kena tolong orang, tapi ni kenapa kau biar je? Macam tu lah Finch cakap. So bapak dia ni macam tak terkedu, tak tahu nak cakap apa kan. Lepas tu Finch cakap, ayah tidur dah seorang dekat dalam bilik tu, saya nak tidur dekat atas attic, macam kawasan atas rumah dia tu kan. Lepas tu bapak dia ni kemas-kemas basuh pinggan apa semua. Finch naik atas, and then dia macam tolak box atas tu, ni dia tidur kat atas tu. Dia bawa torchlight dia dengan buku dia. And then Cooper ni tutup semua everything dekat bawah tu. And then Cooper ni cakap, dia cakap daripada bawah lah, sebab Finch kat atas kan. Dia kata good night Finch. Lepas tu and then Finch cakap pengecut, dia kata macam tu. Macam tu lah, dia cakap something yang ayah dia ni tak seperti yang dijanjikan, tak seperti apa yang dia ajar dekat Finch ni. Lepas tu time ni dalam hati Cooper dia macam terasa tau. Dia cakap, usually kalau orang macam mengata aku dah biasa dah. Tapi bila comes from anak sendiri, dia macam pedih sikit kata. Tapi still dia buat what peace kan. Tapi still dia buat what peace. Dia pergi kat bilik, dia tidur. Then the morning comes. Dia bangun daripada bilik tu, dia pergi ke dapur, dia masak air, and then dia realise the house senyap. Diam je, macam tak ada orang. And then dia panggil lah Finch, dia kata, turun makan. Finch tak tengok. Tu dalam hati dia dah tak sedap hati kan. Dia panggil lagi Finch, tak tengok. Diam. Dia pergi dekat atas, Finch tak ada. Time ni Cooper terus ambil dia punya baju sejuk, dia ambil dia punya macam pakaian sejuk dia, glove apa semua, dia pakai kasut, dia terus berlari keluar tau. Dia menjerit Finch sebab dia teringat yang si Scotland kata jangan keluar jauh daripada cabin tu. And then dia teringat juga dengan kisah si Finch cerita malam tadi. Dia takut Finch pergi jumpa balik that girl and masuk dalam hutan tu, and dia risau if boyfriend perempuan tu still ada dekat dalam hutan tu and looking for Finch. So dalam hati Cooper ni berdebar-debar, dia macam dia takut gila apa-apa yang buruk jadi kan. Sebab anything could happen kat dalam hutan tu. So dia pergi berlari tau. Tahu lah time tengah salji apa semua, salji lebat, dia berlari, dia cari tapak kaki, tapi memang tak ada. Kan kalau macam time salji, bila tapak kaki kau tu dah ditimbus dengan salji tu balik, dah tak nampak kan. Macam ni lah kes dia, tak nampak kaki, tapak kaki Finch. So dia pergi meluru, dia kata dalam kepala dia, aku kena pergi balik dekat tempat mana Finch cerita malam tadi. Sebab malam tadi Finch ada cerita tau dekat mana yang perempuan tu bergaduh dengan boyfriend dia. So dia pergi dekat situ tau. Dia pergi, and then suddenly dia kata dia nampak this weird colour at the ujung pemandangan dia tu. It is pink. Lepas tu dia pergi, and then dia nampak ada buku Finch kat situ. Dia ambil buku Finch, dia ambil tu, dia tak dalam jacket dia kan. Dia
check kat situ, suddenly ada rambut. Dia check balik, rambut oren. Dia buat macam tu dekat salji tu. That girl yang missing tu, yang bergaduh dengan boyfriend dia, mati and tertimbus dengan salji dekat sebelah buku Finch. Worst news ever untuk Cooper ni. Sebab kau faham tak? Dia nak cari anak dia, sekali jumpa mayat. What? Dalam kepala si Cooper ni dah lah jenis yang cepat anxious. Anak hilang, jumpa mayat. Oh fuck kan. So dia tengok sekeliling, dia kata dia nampak ada kemah kat situ, ada kerusi dah tunggang terbalik apa semua. Lepas tu dia jerit tau, dia cari Finch still tak ada tau. Tak ada. Dan dia tengok balik dekat mayat tu, dia cakap that girl macam kena awet, tak membusuk, tapi bibir dia dah purple lah. Dia kata memang tak bernyawa lah senang cerita. Tapi disebabkan cuaca yang sejuk tu, badan dia still proper. Badan dia still tak berubah sangat, kecuali macam bengkak-bengkak je lah. And then bila dia tengok balik betul-betul, mata perempuan tu black eye, macam kena tumbuk. And then dia check dekat pipi dia ni, macam ada kesan terkoyak. Something is going on. Something is happen to this girl. Bukan disebabkan accident or anything. Memang blunt force trauma. So Cooper time ni dia macam damn. Dia ambil kain, dia ambil daun dekat tepi tu, and then dia angkat kepala perempuan tu, dia check, memang belakang kepala perempuan tu berdarah weh. Darah yang dah beku. Meaning to say memang something hit her hard lah dekat kepala. So Cooper ni dia macam this is can Finch, dia basically dia nak cari Finch sekarang ni, and at the same time dia risau that guy is still dekat dalam hutan tu. So Cooper ni dia bangun, dia cakap dia kena check the surrounding. Dia kata the first thing dalam kepala dia nak pergi balik is pokok besar tu. Dia takut dia takut Finch menyorok dekat situ. So dia pergi dekat situ, dia kata diam, no sound, no anything. Dia panggil Finch pun tak ada yang nyaut balik. Dia kata sebab dia tahu Finch ni someone yang akan nyaut balik kalau dia panggil, even though malam tadi dia bergaduh kan. But the thing is, memang diam, no one macam reply back. So dia cakap this is the first time where calmness, benda yang tenang, results in ketakutan. Dia cakap dalam hati dia. Usually sebelum ni kalau diam, tenang, dia happy. But this time around is the opposite. Sebab dia nak cari Finch. So dia kata maybe dalam kepala dia, maybe Finch dah balik rumah kot. Dia kata maybe Finch dah dekat rumah kot. So dia patah balik ke kawasan rumah dia tu, but dia melencong sikit tau. Dia macam cuba tengok-tengok sekeliling. Sebab mata dia jenis yang melilau tau, si Cooper ni. Kan dia, aku rasa lah si Cooper ni dia sama yang macam scan the surrounding. Sebab dia kan boleh ingat kat mana dia berada always and 24/7. So dia scan around, suddenly dia nampak this one cave dekat tepi kawasan dia tengah lalu tau. Dia tengok, and then ada this one macam kain terkoyak warna pink kat situ. So dia cakap alright, pergi kat situ. Dia masuk dalam gua tu, dia nampak Finch. But the thing is, Finch ni dia duduk peluk kaki dia, and then dia rock back and forth. Dia macam tu tau, kat dalam hutan tu, dekat dalam gua tu. So dia pergi dekat Finch, dia peluk Finch, dia cakap what are you doing, are you okay, is everything okay? Lepas tu Finch ni macam menangis tau. Time tu dia menangis, dia cakap dekat bapak dia, saya terlambat, I am too late, we are too late. Dia kata kita punca dia mati. Dia cakap kalau kita datang sehari sebelum, kedua hari sebelum, mesti dia masih hidup lagi. Finch ni menangis tau time ni. So Cooper macam damn. Dia macam how do you even reply to that? Sebab kan memang si Finch ni nak pergi jumpa that girl, tapi bapak dia yang tak bagi. Lepas tu bila anak dia cakap macam tu, dia macam oh shit kan. So at this moment, si Cooper ni dia angkat Finch, and memang Finch ni basah tau badan dia, sebab melt, snow tu dah melt kan. Dia angkat, dia bawa balik Finch ke rumah. At this time around, supposedly for someone yang macam Cooper, someone yang anxious,
dia mesti akan macam panic attack. But somehow the soldier in him, macam askar dalam badan ni keluar. At this time around, dalam kepala dia one thing je, I need to keep Finch alive. Aku kena pastikan anak aku ni hidup. Sebab this time si Finch ni dia macam dehydrated dengan hypothermia. Dia macam menggigil lah. Dia punya mulut ni mulut Finch tu bergegar. Macam tu. Bergegar teruk kan. Badan dia menggigil apa semua. Mata dia pun macam dah buka tak buka je. So the only thing dalam kepala si Cooper ni gang, dia memang nak anak dia hidup je. Dia dah tak ada masa untuk panic attack, tak ada masa untuk down, pengsan ke apa. Kan before this, kalau dia macam panic attack, dia pengsan kan. But this time dia kata, this is not the right time, anak aku kena hidup. So dia bawa Finch ni balik ke cabin. Dia pergi dekat depan unggun api tu, dia buka api tu besar, and then dia terus letak anak dia atas lantai. Dia buka baju anak dia, dia salinkan baju anak dia yang dah basah tu kepada baju yang kering, and then dia letak anak dia ni, dia balut anak dia letak depan api tu. Bagi macam hit balik kan. Anak dia memang menggigil lah. Mulut dia menggigil apa semua. Bila dia bercakap dengan Finch tu, Finch macam tak boleh nak jawab. Dia macam ada tak ada je Finch ni time tu. So dia pergi dekat dapur, dia masak air, dia buat hot chocolate, dia letak dekat Finch. And Finch ni, dia dudukkan Finch, nak minum pun tak boleh nak pegang cawan tu pun tak boleh. Menggigil teruk sangat. So Cooper ni dia memang cuba sedaya upaya to keep her alive, untuk bagi dia panas. So dia letak dekat situ, and then dia bagi Finch ni pegang saja. Dia letak air panas tu dekat pipi Finch apa semua. And then slowly, gradually Finch ni makin okay. So bila Finch ni tidur, dia akan kejut every 2 hours untuk minum hot cocoa. Bagi macam panaskan dalaman pula kan. Dia minum. And then slowly, as the day went by, dah petang macam tu. Sebab kan dia hilang time pagi tu. So bila dah sampai petang tu, anak dia macam slowly makin okay. Anak dia boleh duduk. And then anak dia ni start macam back to, bukanlah normal, but boleh bercakap lah. Tapi the thing is, anak dia ni dah tak macam before this. Finch ni dia nampak lain. Cooper kata dekat mata dia tak ada spark. Dia kata dekat mata Finch tak ada spark. Dia kata something is wrong. Kita tak boleh blame Finch langsung, sebab dia nampak orang mati nampak mayat depan mata dia. Someone yang dia bukanlah idolize, but someone yang dia obsessed with. Dia kata tu kawan dia apa semua kan. So dia memang macam tu. Dia pandang pun jauh. Dia macam tak pandang benda, dia pandang jauh. So this time around, si Cooper ni dia tengok anak dia sedih. Dia kata dalam hati si Cooper ni, dia tahu benda yang dia nak buat ni is not the right thing, because before this dia akan minta permission si Finch. Tapi Finch ni bila dia bercakap pun tak balas balik Finch ni diam. So dia kata tak apalah, dia kata dia check je. Kau tahu dia check apa? Dia check balik buku si Finch, buku conteng dia tu, buku dia punya apa yang dia tulis kan. So dia check, dia kata December 20, dia kata dia keluar dengan bapak dia, pergi time salji apa semua. And then December 21st, dia cakap ni apa yang Finch tulis Dia kata dia pergi balik jumpa perempuan tu, and then dia nampak perempuan tu dengan a guy, a boy, macam boyfriend dia lah basically. And then dia orang bergaduh, dia kata. And then bila perempuan tu ketakutan, dia kata aku ambil batu and aku lastikkan ke lelaki tu. Ni apa yang Finch tulis So dia kata lelaki tu pandang and cuba cari aku, tapi dia tak dapat nak tangkap aku. Dia kata sebab aku tahu selok-belok dekat dalam hutan tu, and I know how to hide in the forest. So dalam kepala si Cooper confirm that guy tahu kewujudan Finch, and confirm juga that guy is the person yang bunuh the girlfriend. Sebab siapa lagi dia kata yang boleh buat benda macam tu. So dia cakap, dalam kepala Cooper ni nak tak nak, dia kata I have to do something about this, sebab dia dah involve someone punya life, nyawa orang Kalau sebelum ni setakat macam orang hilang je, dia tak, bukanlah tak kisah, but it's not that serious. So while dia tengah check buku tu, suddenly Scotland datang ke rumah tu, and then Cooper ni keluar and then bercakap dengan Scotland tu lah, and Finch still kat dalam. So Scotland cakap bad news, I have a very bad news. Dah lah si Cooper ni tengah handling something yang important dengan si Finch tu, suddenly Scotland datang kata nak bawa bad news lah. What is going on kan?
please lah, give me a break. Dalam kepala si Cooper ni. Lepas tu Scotland cakap, tengok ni, dia bawa surat khabar hari tu. Dia tengok, damn, muka depan surat khabar tu is gambar Cooper dengan Finch atas pokok besar. Habis. Tajuk besar dia tulis, who are they? Siapa diorang ni? Dekat dalam hutan, di mana tempat perempuan hilang di situ. Seorang perempuan. So, si Scotland ni, dia tahu the severity of the situation. Dia cakap, kau tak ada banyak masa. Dia cakap dekat si Cooper, max 24 hours daripada sekarang. Sebab dengan teknologi sekarang ni, everything boleh happen dengan cepat. The news spread very fast, dia kata. Sekarang bukan masa macam dulu-dulu kan, orang baca surat khabar baru nampak. Dia kata, you have 24 hours. Sebab dalam surat khabar ni bagi tahu, sekarang ni it involve FBI, someone yang higher up for this case. So kau nak buat apa sekarang ni? What is your plan? Do you have plan A, plan B, plan C, plan D? Tell me, what can I do? Dia kata, sebab there is no going back. This is it. This moment is the penutup for them, for si Cooper dengan Finch. So dalam kepala Cooper ni dia macam, wow, terlampau too much kan. Kita baca pun macam too much, so many information, and then kau bagi tahu this is the last day aku dengan Finch. What? No. So dalam kepala Cooper ni dia still cuba plan something, cuba untuk like, how do I do this, the best possible outcome akan dapat. What do I do? So si Scotland tu dia cakap, if you need anything, if you need me to do something for you, please bagi tahu. Sebab sekarang ni I will go back home and listen to the radio. If they come up with anything, I will come back down. Dia kata Scotland ni memang nak tolong gila-gila, nak tolong. And dalam hati si Cooper ni, dia rasa bersalah sebab dia ingatkan Scotland tu yang bunuh perempuan tu at first, dalam hati dia. Sebab you know, it could be kan, sebab the only person kat dalam hutan tu kan dia, Finch dengan Scotland. So, but memang it turns out bukan dia lah, memang confirm that boyfriend. Sebab why would that guy, that boyfriend tu tipu cakap perempuan tu dekat California, sedangkan dia tahu perempuan tu dekat dalam hutan tu sendiri. It doesn't take a genius untuk, you know, see that as a big fat lie. So Scotland pun balik ke rumah dia, and then Cooper masuk dalam rumah dia. Dia cakap, this is probably the last night yang aku akan spend time with Finch. Dia kata, so I have to make it worth lah. Dia cakap, memang dia kata next morning, dia kata dia nak end everything. Dia kata, so that night, dia go through the books yang dia ada, and dia cuba cari the best poems untuk dia tulis and bagi dekat Finch besok pagi. So dia cari, and dia jumpa. Dia pergi dekat bilik dia, dia baring sebelah Finch, and dia cuba untuk savor the moment. Dia kata dia dengar bunyi Finch bernafas. Dia kata everything he did is for this, untuk anak dia. Dia kata dia nak spend time dengan anak dia, dia nak ada sebelah anak dia, nak besarkan anak dia. Dia kata this is probably, you know, like the last. Sedih kalau kita fikir balik kan, situasi si Cooper ni. Yeah, but he did what he did, and this is the best outcome yang dia could get. So yeah, dia kata the next morning I will do something. So the next morning come, dia cakap dekat Finch, meh ikut ayah pergi somewhere. Dia kata dia naik dekat dalam kereta dia tu, dia buka gate luar rumah tu, dia terus gerak tau. Dia gerak, betul dia tanya lah, ayah nak pergi mana ni? Dia kata, dia cakap ayah nak pergi call someone. Ayah nak pergi dekat public phone tu and call Mary. Dia nak call Mary, dia nak bagi tahu everything that happened dekat hari yang sebelum-sebelum ni. So dia pergi situ, and then while on the way there, dia tak suruh pun Finch ni menyorok ke, dia tak suruh pun Finch ni buat apa-apa ke, dia biar je. Even kucing dia tu, Whitman tu, dia bagi bawa dalam kereta tu. Dia bawa. Lepas tu Finch cakap, ayah boleh tak nak buka balik radio, nak buka radio. Lepas tu bapak dia cakap, buka lah. Dia buka radio. Lepas tu while on the way there, dia macam enjoy the moment tau. Kalau kau baca buku ni, Cooper ni memang savor the moment
teruk gila. Sebab he feels like this is the last moment dengan anak dia kan. Dia pergi dekat public phone tu, and then dia call Mary ada bagi nombor telefon dia tau. And then dia cerita everything yang dia nampak kat dalam hutan tu, and ada mayat apa semua, and what will happen in the next couple of hours. Dia bagi tahu. Lepas tu time ni Mary dia tak cakap apa pun tau. Dia cakap okay, tomorrow morning I will come there. Dia kata aku akan bawa barang-barang aku and datang dekat situ, dekat rumah, kat cabin tu. Lepas tu dia macam okay. Dan dia pergi masuk balik dalam kereta tu, dia drive back home. Dia cakap dengan Finch tau. Dia cakap, Finch, dia kata, this is probably macam moment terakhir kita bersama. Dia cakap, sebab ayah ada sorokkan something daripada awak. Dia cakap dekat si Finch. Tu Finch cakap lah, apa benda kan. Lepas tu dia cakap, dulu ayah ada buat something untuk bagi kita able to stay together. Dia kata, I keep you from someone yang ambil awak by force, and that person is your grandparent. Dia kata. Lepas tu Finch terkejut, saya ada grandparent? Lepas tu dia cakap, ada, tapi ayah tak bagi tahu sebab grandparent awak tak suka dekat ayah. Lepas tu Finch ni dia cakap kan, oh ya ke, orang yang tak suka ayah saya pun tak suka. Dia cakap macam tu. In this moment, dia punya Finch, the old Finch tu macam datang balik. Kan semalam dia macam lost kejap. Ni macam nampak balik dia light dalam personality Finch. Dia cakap, oh kalau orang tu tak suka ayah, saya pun tak suka. Lepas tu yang Cooper ni cakap lah, tak, dia kata your grandparents sayang dekat awak. Dia kata sayang sangat dekat awak, and esok Mary akan bawa awak balik ke rumah grandparents awak lah, atuk nenek awak akan jumpa dengan mereka. And ayah just nak bagi tahu, this is it. Dia kata kita tak akan dapat jumpa for years, bertahun-tahun, or maybe ayah akan mati dekat dalam penjara. So dia kata thank you, for being my child, for being there for me. Dia cakap macam tu orang dalam kereta tu. Memang sedih gila. Memang this moment macam the end of everything. Memang Cooper ni dah let go. Dia kata Cooper ni explain, dia kata macam dekat dalam tempat askar tu, when kau parachute daripada kapal terbang, kau parachute ke bawah, you feel afraid. Kau rasa takut at first sebab kau let go of things. But once you feel the moment, kau somehow macam enjoy the thrill of it. Kau enjoy the feel of it masa kau jatuh tu. That's what he feels sekarang ni. Dia macam let go of everything sebab dia tahu benda yang dia buat, niat dia, everything is good. Dia tahu dia macam it's not even a bad thing dia buat. Of course in someone punya eye, someone punya view, it could be bad, nampak macam jahat, but the reason behind that is good. And then si Fish ni dia reply tau. Dia kata ayah, benda yang saya buat ni, if it is good, the outcome will be good. Fish ni cakap, dia basically cakap macam tu tau. And maybe something will happen. Fish ni cakap, Fish ni still cuba untuk bagi feedback yang baik kepada bapak dia tau. Sebab bapak dia ni nampak lah macam memang let go everything, and memang berserah. Si Cooper ni cakap dia tak percaya kepada Tuhan, tapi at this moment dia berdoa. Dia kata dia berdoa hoping for miracle, something to happen out of this, something good. Sebab dia memang dah tak ada apa-apa dah weh. Sebab for how many years dia cuba lari daripada all of this, and this is the end. Disebabkan gambar dia dekat dalam surat khabar tu. This is the last moment of him with Finch. And then bila dia dah sampai rumah, it was like night time. Dia buat the usual routine untuk tidurkan Finch. Bila Finch dah tidur, dia tengok Finch, dia macam cuba macam like savor the moment. Dia pergi keluar, dia pergi dekat rak buku, dia cuba cari macam ayat-ayat poems, ayat-ayat yang boleh dia tulis untuk tinggalkan ke Finch. Sebab after this dia dah tak dapat jumpa dengan Finch kan. So dia cari-cari, dia jumpa. Dia ambil ayat tu, dia tulis. Dia tulis dekat atas kertas dan dia simpan. Dia kata dia nak bagi dekat Finch esok pagi, sebelum dia bergerak pergi ke balai polis tu lah. And then dia keluar dekat rumah tu,
Dia pergi kat bahagian front porch, and then dia nyalakan flare. Korang ingat tak yang time Scotland bagi dia flare yang warna merah tu kan, kalau kau ketuk dia menyala macam tu. Dia nyalakan flare tu and then dia campak ke atas, which is a sign untuk dia panggil Scotland. Scotland kata, if you need anything, use this flare, nanti aku akan datang. So that night dia guna flare tu. Dia balik flare tu, and then dia tengok kawasan sekeliling, dia tengok kawasan rumah dia, dia tengok ayam-ayam dia, dia tengok snow-snow dekat situ kan. Dia cuba untuk, kita faham kan macam bila there is the last day someone dekat situ, mesti dia akan tengok sekeliling and cuba ingat balik apa yang dia buat dekat situ. Dia teringat balik kemah dia dekat depan rumah Jake tu. Then suddenly dia nampak figure datang, and it was Scotland. Scotland datang, dan Scotland pandang muka dia. Scotland ni muka dia nampak macam sedih. He knows. Misalnya, what do you need? What do you need? Just tell me anything. And then Scotland ni dia cakap, dia tak ada nak minta apa pun. Dia kata dia just nak minta tolong jagakan ayam-ayam dia. Dia cakap, Cooper ni cakap dekat Scotland, jaga ayam-ayam dia sebab esok pagi dia akan serah diri dekat balai polis. Dia nak endkan everything and just let it be. Dia kata, so the only thing yang macam tak ada siapa nak jaga, sebab Finch akan pergi ke rumah nenek dia kan, Mary akan hantar. So ayam-ayam dia ni macam tak ada orang nak jaga. So dia minta Scotland. Dan Scotland pandang dia. Scotland ni dia macam, do you need anything else? Is this like, ni je ke yang jalan yang ada? Aku boleh tolong kau, aku boleh sorokkan kau dekat tempat lain, aku tahu another place. Do you please just tell me anything? At this moment kan, kita baca tu, Scotland ni muka dia sedih tau. Dia nak sangat tolong Cooper dengan Finch ni. Scotland ni dia cakap, bagi tahu, dia kata, saya ada banyak lagi tempat nak menyorok apa semua. Lepas tu Cooper ni dia cakap tak boleh. Dia kata memang this is it, muka kita orang dah ada dekat surat khabar. Dia kata apa, dia orang punya figure dia orang tu kan, ayah dengan anak, memang tak boleh buat apa dah. Lepas tu yang Cooper, yang si Scotland ni macam, dia macam cuba thinks of ways untuk bantu dia orang ni, tapi tak ada langsung. So sedih lah part ni, sebab daripada awal kita baca, kita anggap Scotland ni macam someone yang macam jijik dan sibuk jaga tepi kain orang. But it's not. Scotland ni, he need someone juga. Dia anggap Finch dengan Cooper ni macam anak dia sendiri, family dia sendiri. Hence why dia always cuba tolong, always ada dekat situ. Tu je. Dia nak teman orang tua, dia nak teman kan. So Scotland ni dia pandang dekat Cooper, dia cakap, ada kertas dengan pen tak? Dia kata, pinjam kejap, dia nak tulis something untuk Finch. Sebab dia tahu next morning diorang ni dah tak ada dekat situ. Sedih lah Scotland ni, bertahun-tahun duduk seorang-seorang dekat dalam hutan tu kan. Dan dia cakap dia nak tulis something untuk anak cucu dia basically, macam tu. So Cooper ni pun masuk dalam rumah, dia kata ada, dia ambil kertas dengan pen tu lah, dan dia bagi dekat Scotland. Dan Scotland ni kan, dia nak tulis dekat kertas tu lama tau, dia fikir. Dia lama gila. Cooper ni pun macam tak adalah nak suruh dia cepat kan, macam faham dekat Scotland ni. And then end up Scotland tulis something. Dia tulis, dia lipat, dia kata dia letak dekat atas meja makan. Dia kata nanti tolong bagi tahu Finch ambil kertas ni, baca. Cooper tak baca tau tulisan yang si Scotland tu tulis. Dan dia ambil, dia angguk, dia kata thank you for everything. Lepas tu Scotland balik ke rumah dia, Cooper masuk ke dalam rumah dia, and Cooper ni terus tidur. Dia penat. Aku rasa Cooper ni physically and mentally penat. Dia penat sangat. Dia terus tertidur. Dia bangun-bangun, dia punya leher belakang ni dia rasa ketat. Dia macam maybe dia tidur dalam keadaan stres kot, ataupun salah tidur. Dia rasa macam tak sedap badan. Dia bangun-bangun, dia sedar Mary dah sampai. Mary tu aku tu lah. Dia datang drive daripada jauh tau, Mary ni. Dia datang, Cooper bangun pagi, matahari tak keluar lagi, Mary dah dekat depan rumah.
betapa caringnya si Mary ni dengan family ni, family kawan Jack ni kan. So Mary tu pun dia berdiri dekat the front porch tu, dia ketuk, Cooper keluar, and then Mary ni terus peluk si Cooper tu. Dia cakap, you have done the right thing. Dia kata, this is how it should be lah kan. Thank you for doing this. Dia cakap dekat Cooper. Tu Cooper tu pun macam, yelah, dia anggap betul lah, this is the right thing kan. And then dia buat breakfast pagi tu, dia buat makan-makan apa semua, and then si Cooper ni start tu pergi ke balai polis lah. Dia pergi dekat balai polis tu, and then this time around, aku nak korang imagine dekat dalam rumah tu ada Mary, Cooper dengan Finch kan. Baru lepas makan breakfast, and then si Finch tu pun ambil tulisan yang Scotland tu tengah dah tulis malam tadi, and then Cooper ni pun bagi apa yang dia dah tulis tu dekat si Finch. Time ni diorang dekat luar rumah. Aku nak korang imagine macam ni, dekat cabin tu, depan rumah tu ada kereta si Cooper, and ada Mary dengan Finch dengan Cooper. Time ni Cooper ni memang nak beredar daripada situ lah. Dia cakap, oh by the way, malam tadi time yang si Scotland tu datang, Cooper cakap dekat Scotland, dia kata ambil ayam tu pada waktu tengah hari tu, jangan ambil waktu pagi, sebab waktu pagi tu adalah waktu dia nak beredar daripada tempat tu. Kiranya macam ada orang tengah, you know, it will be a sad moment kat situ kan. Dia tak nak Scotland ada time tu lah, dia kata. Lepas tu Scotland kata, okay, tengah hari esok aku datang. Cakap macam tu. Sebab diorang ni nak pergi ke, si Cooper ni nak pergi ke balai polis tu waktu pagi. So bila dah dekat depan rumah cabin tu pagi tu, si Mary dia peluk si Finch, and diorang cuba untuk bagi the last goodbye lah. Time ni. So Cooper ni pun pandang ke Mary, dia peluk, and then dia macam tundukkan badan dia. Si Cooper ni tundukkan badan dia nak cakap dengan si Finch. Finch tak nak pandang dia tau. Finch tu macam pandang ke arah lain. Dia pandang ke arah lain, dia tak nak cakap dengan bapak dia. Dia sedih. Dia sedih. Aku nak korang imagine macam tu. And then Cooper cakap dia bagi dia punya final goodbye, and then dia pergi masuk dalam kereta dia tau. Dia masuk dalam kereta dia drive slow je. Cooper ni drive slow, dia pergi, and then dia tengok dekat side mirror dia tu, dia nampak dekat belakang kan. Dia tengok rumah cabin tu, dia tengok tanam-tanaman dia, reban ayam dia di belakang. Sedih weh time part ni, sebab dia tahu there is no coming back lah. There is no coming back here. So dia drive slow, and then dia tengok lagi sekali dia punya side mirror tu, dia nampak Finch berlari weh, kejar dia. Finch berlari kejar dia, dia jerit, Daddy dia kan. Daddy stop, dia kata Daddy. Lepas tu bapak dia ni, Cooper ni terus stopkan kereta tu, keluar daripada kereta tu, loncat terus pergi dekat anak dia and peluk anak dia. Memang peluk kuat gila. Time ni memang menangis tahap gaban kat dalam buku ni. Dia explain time yang dia peluk, si Finch tak nak lepaskan pelukan bapak dia, sampai tahap dia kata macam lepaskan anak kucing daripada genggaman mak dia. Macam dia punya meraung tu, menangis. Finch ni menangis, and Mary ni dia sebab salah. And then Cooper ni pandang kat Mary, dia cakap, please help me, dia kan. Dia ambil Finch, dia tarik Finch tau. Tarik Finch tu, Cooper ni terus tak nak pandang muka anak dia, dia naik dalam kereta tu, terus pergi tau. And then bila dia tengok side mirror tu, anak dia ni still meraung-raung, menangis kat belakang. Dia sedih gila time ni. Cooper memang menangis tau, menangis gila. Dia drive, dia kata, sebab time dia peluk anak dia tu, anak dia cakap, I'm sorry. Dia kata, saya minta maaf, saya cakap benda-benda dekat ayah, saya minta maaf sebab tak dengar cakap ayah, saya minta maaf. Dia kata, ayah janganlah pergi, saya tipu je kan, please kita menurut tempat lain pula, please. Dia kata dia tak nak pergi, dia tak nak ayah pergi. Macam-macam dia cakap. Time ni dalam hati Cooper, dia berbolak balik tau, tapi dia tak nak buat apa. Dia masuk dalam kereta, dia belah, dia terus pergi ke tempat polis tu. This time around, dekat tangan dia ada kertas yang polis tu bagi dekat Mary. Mary kan bagi dapat address kan. Dia pergi dekat that police station punya tu lah tempat. Dia pergi, dia drive, then dia cakap, this is like maybe the last time. Time dia drive tu pun dia cuba nikmati the scenery, dia tengok kawasan tepi-tepi dia. Sebab dia kata, yelah, dengan assault yang dia buat berapa tahun kan, kena duduk dalam hutan kan, dia kena duduk dalam penjara kan. Dan dia pergi dekat police station tu, dia parking, dia turun, dia perasan depan police station tu penuh dengan orang.
penuh ada apa orang TV yang kamera-kamera tu apa semua tu, dia macam pelik lah. Tu dia pergi dekat this one guy ni dia macam orang polis juga lah kat situ. Dia ada pakai spek mata hitam tu, dia isap rokok apa semua kan. Dia pergi kat that guy tu, dia tanya lah, tu kenapa tu, dia kata tu yang that guy yang tengah isap rokok tu, dia cakap, oh dia kata ni kes yang tu lah, perempuan yang hilang tu, dah jumpa lah, dia kata. Tu aku pun macam, ha? Dah jumpa? What do you mean? Dah jumpa kan? Lepas tu aku pun tanya lagi, dah jumpa macam mana kan? Dia kata, oh dia kata pagi tadi ada lelaki seorang ni datang dekat police station ni and just bagi tahu everything what happened. Lepas tu aku pun macam, macam mana pula kan? Sebab the only person yang tahu about this, the whole story is dia. Lepas tu aku pun tanya lah, macam mana diorang boleh, macam mana diorang boleh jumpa, kat mana mayat tu kan? Lepas tu that guy cakap yang orang yang datang dekat police station tu, dia bagi tahu ada mayat dekat dalam hutan tu, dekat tempat dia, dekat bahagian yang pokok besar tu. Lepas tu Cooper ni macam, oh shoot, betul lu, dia kata kan, benda yang real lah, information tu betul. So dia cakap lah, siapa that guy? Oh dia kata entah, ada lelaki ni, dia nama dia Marcus Barnes, tapi orang panggil dia Scotland kat sini. Faham tak? Scotland pagi-pagi buta pergi ke police station and mengaku everything that happened. Dia cakap this is what Scotland bagi tahu dekat polis. Dia bagi tahu dia bunuh the girl yang rambut merah tu, and then the person yang dekat dalam gambar tu, dalam newspaper tu, anak dengan ayah tu, dia dah bunuh, dia kata. Sebab diorang tu scouting dekat tempat tu. Tu tempat aku, dia kata. I kill them. Lepas tu dia cakap, the bukti yang dia dah bunuh is gigi. Korang ingat tak Finch cabut gigi tu? Scotland ambil gigi tu and simpan kat rumah dia tau. So dia jadikan gigi tu sebagai bukti yang budak perempuan tu dah mati. Lepas tu, and then the dad pula, dia kata dia ada dog collar. Korang perasan tak askar-askar ni, diorang ada macam rantai yang orang panggil dog collar ke something lah. Dia macam orang pakai kat anjing tu, tapi ni askar pakai. Dia ada benda tu, meaning to say dia jadikan barang-barang tu as a bukti yang dia dah bunuh perempuan yang rambut oranye tu and bapa and anak seorang ni. 3 orang. Scotland mengaku macam tu kan. This time wrong. And time ni macam dalam kepala Cooper, dia macam nak panic attack balik. Dia jadi macam too much information at once, and tiba-tiba jadi macam ni, plan dia semua dah cloud kan. Macam dia dah start nak panic attack tu dia minta, boleh tak nak minta rokok sebatang. Dia cakap dekat yang seorang tu. Tu seorang tu pandang dia pelik tau. Dia buka spek mata dia tengok Cooper. Lepas tu dia bagi lah kat Cooper. Lepas tu Cooper tanya lagi. Dia kata, macam mana orang-orang tu boleh hilang, yang bapa dengan anak dia tu? Takkan tak ada jasad langsung, badan kan? Tu dia cakap, oh tu memang cara si that guy untuk eliminate bodies. Dia kata that guy ada macam insects yang boleh makan daging-daging haiwan. Korang ingat tak yang time dia bagi Finch tengkorak tu, kan dia letak kepala haiwan, and dia kepala haiwan tu dekat dalam macam serangga-serangga tu kan. Dia serangga-serangga tu makan daging-daging dia. Dia kata dia guna serangga-serangga tu untuk makan daging-daging manusia dia dah bunuh tu, and then tulang-tulang tu semua dia dah sampai dalam sungai, so tak boleh jumpa dah. Oh my god. Time aku baca ni weh, actually the second time aku baca this part, aku nangis lagi weh. Seriously, sebab from the start of the book, kita ni macam paint si Scotland ni as a bad guy, someone yang cuba sibuk-sibuk, you know, pasal hal orang. But he's not that at all. Kita truly tak tahu someone macam tu. And then that guy yang merokok tu kan, dekat tepi police station tu, dia cakap Scotland tu, dia kata dulu dia tu pastor yang macam yang Kristian punya gereja, orang yang baca-baca tu kan. Dia kata dia ada anak dengan isteri, tapi diorang ni mangsa kemalangan kenderaan, isteri dia dengan anak dia mati.
Yang the only one survive is dia. And since the accident, dia duduk dekat dalam hutan, duduk seorang-seorang. Sedih weh part ni sebab it macam it is a puzzle pieces untuk Scotland punya story, side of story. Scotland is a loving dad in a loving family. A pastor somehow lose his family and dia macam lose himself, duduk dalam hutan. And bila si Fish dengan Cooper ni datang dekat hutan tu, dia rasa macam dia dapat a new family. Dia jadi macam overprotective of Cooper and Finch. So the last night bila si Cooper tu panggil Scotland, dia rasa macam anak dia rasa macam tu anak dia, faham tak? Anak dia perlukan bantuan. Dia sedih lah part ni. Dia nampak kan macam dia sacrifice diri dia untuk Cooper dengan Finch at this part of the story. So Cooper tadi ni memang blank, totally rasa nak panic attack dekat that police station sebab the plan is for him to bagi tahu everything and just tunjuk mayat that girl sebab dia kata mak ayah that girl deserve to know anak dia dah tak ada. Tu je. Tapi end up Scotland cover their ass, cover this for Cooper. So this time around, si Cooper ni dia, kepala dia terlalu too much information and then suddenly remember Finch. Dia teringat yang Mary ni akan bawa Finch pergi jumpa atuk dengan nenek dia, mak ayah Cindy. Dia kata if aku lambat, diorang akan pergi ke sana and aku still akan lose Finch. So Cooper ni dia terus pergi masuk dekat kereta dia. Dia terus drive laju. Pergi laju gila. Dia drive nak pergi balik ke cabin tu. And then dia nampak dekat tempat isi minyak yang diorang stop dulu tu, penuh dengan kereta-kereta polis dengan siaran TV macam TV3 punya van macam tu kan. Penuh dekat situ tau. And then they realise this case is going to be huge. Sebab 3 people are dead. 3. Actually 1 je. Yang lagi 2 tu tipu kan. And then dia pergi dekat cabin tu, dia realise pagar luar tu masih lock. It could mean that Mary dengan Finch ni still belum bergerak, or it could also mean diorang dah lama gerak. Time ni Cooper dalam hati dia rasa macam nak meletup. Dia risau Finch dah tak ada. Dia buka gate tu, dia drive masuk dalam gate tu, dia terus pergi ke cabin and dia nampak Finch duduk dekat porch with Mary tengah nak set up di pintu and lock pintu apa semua. This time Finch nampak kereta Cooper, Finch terus bangun berdiri and terus berlari ke arah kereta tu tau. And Cooper ni terus turun daripada kereta and peluk Finch. And Finch macam pelik lah, what happened kan? Kenapa? What is going on? And then Cooper ni dia dengan bermengah-mengahnya apa semua, kata I cannot explain everything but Scotland help us. Scotland tolong kita and sekarang we can be together. Dia kata macam tu. Lepas tu Mary tu datang kat diorang tau. Mary kata what happened kan. Lepas tu yang si Cooper ni dia explain, dia cakap Scotland cover everything, even about the girl punya case dengan case saya dengan anak saya ni. Dia cakap dekat Mary. Lepas tu dia macam pelik lah, macam how did he do it? Dia kata I cannot explain, tapi dia gunakan gigi si Finch and name tag, dog tag si Cooper. Cooper kan dulu askar kan, dia pakai tag tu tau. And then si Cooper ni dia cuba nak macam confirm di pasal tag tu. Dia masuk dalam rumah dia pergi dekat kabinet dia tau. Dia buka kabinet tu, suddenly ada kertas jatuh. Dia tengok kertas tu, it is tulisan Scotland and surat tu untuk Cooper. Ni aku akan, it's a bit long. Ni apa yang Scotland tulis dekat Cooper. Dear Cooper, if you are reading this, you have come back, which means you have gone to town to report the finding of Cassie Winters. Cassie Winters ni perempuan yang rambut oren tu. And you have learned about my decision to go to the police. I suspect you are now contemplating whether to come in and set the record straight
and rescue me, because though you cannot seem to see it for yourself, but you are a good man deep down, Cooper. Ni Scotland cakap, daripada hati dia cakap, Cooper, I know, aku tahu kau tak nampak benda ni, tapi aku nak kau tahu yang kau tu a good man, a good person. Sebab Cooper ni dia tak nampak benda tu. Dia rasa macam dia jahat sebab dia curi Finch daripada atuk dengan nenek dia. Tapi Scotland ni cakap, tak, you are a good guy. Aku tahu sekarang ni kau tengah fikir cara macam mana nak selamatkan aku, macam mana nak keluarkan aku daripada situasi ni, tapi jangan. Scotland cakap, do not get me out of here. I have lived a good life. I have lived for so many years, dia kata. And this is my final wish. Dia tulis orang kertas ni, aku nak nangis. Sebab dia kata, macam mana nak cakap, kalau daripada POV si Scotland ni kan, you know, dia dah lah lose a family, lose isteri dia, lose anak dia, and now dia dapat family, which is Cooper dengan Finch. Takkanlah dia nak biar macam tu je. Takkanlah dia nak biar dia punya family baru ni jadi hancur macam tu je. So dia cakap, this is my final wish. Dia tulis dalam surat tu, this is my final wish, please let me have it, and I want you guys to live happily ever after. I want you guys to go out there and live your life. Dia cakap, sebab dia kesian tengok Cooper ni hidup macam orang tak betul dalam lautan tu, menyorok sebab afraid of the system, afraid of justice yang tak sepatutnya kena ke atas Cooper ni just because dia nak jaga anak dia, you know. Dia cakap, please let me have this moment, let me do something for you guys. Dia kata macam tu. And then dia cakap macam ni, in other words, no more dashing to the root cellar, no more hiding. Scotland ni dia sedih. Okay, masa Finch cerita yang dia menyorok bawah lantai tu kan, dia rasa sedih dengan this family. Scotland cakap, dia kata, no family should be living like this. Dia kata, this is not living kan. And then Scotland continue. Dia cakap, I know that right now you feel it is unjust for me to carry this burden on your behalf, but Cooper, there is a word for such unmerited favor. The word is grace. The thing about grace is that you don't deserve it. You cannot even earn it. You can only accept it or not. Grace. Scotland is giving grace kepada si Cooper. It's not something yang deserve ke apa ke, but you have to either accept it or not. Macam gitu. Aku buat ni for you. Macam tu lah Scotland tu cuba cakap dekat si Cooper. And then Scotland continue, this was my decision. I know the consequences and I have no regrets. Doing this for you and Finch, it is my greatest honor and my final wish. I hope and pray that you will choose to accept. So sekarang ni Cooper have to accept that this is what Scotland nak. This is truly his decision. And then at the end of the surat tu, dia punya macam ayat, nama dia tu kan, tulis, your neighbor and friend, Marcus Scotland Barnes. God. P.S. Greater love hath no man than this, than a man lay down for his life for his friend. John 15. This is verse dalam Bible. And then PPS, sorry for taking Finch tooth, it was the only way. Dia curi gigi si Finch lah untuk recreate this fake scenario what happened. Sebab kalau tak, gambar kat dalam surat khabar tu still akan jadi a big issue. So and then Cooper ni dia ambil surat tu, dia lipat and then dia simpan dalam poket dia tau. This time around, dalam kepala dia macam too much kan. Once again, it is too much. So dia keluar dari rumah tu, dia terus pergi dekat kawasan yang ada perempuan yang mati tu. Dia tengok kat situ. While on the way there, dia nampak ada kereta-kereta polis, and one of the car, the back of it, tempat passenger belakang tu, dia nampak ada figure. And kelihatan seperti Scotland dalam kereta tu. Dia tengok daripada jauh tau. And then while dia tengok kawasan yang perempuan mati tu, dia tengok ada polis kat situ, suddenly Finch datang daripada sebelah dia. Finch cakap,
buat apa kat sini kan, tengok apa. Tu dia orang tengok polis-polis tu. Lepas tu yang si Cooper ni tanyalah, macam mana awak tahu ayah dekat sini kan. Tu Fish cakap, of course, kat mana lagi ayah akan ada kan. So dia orang pun kat situ tengok the whole thing dekat dalam hutan tu. So dia pergi balik ke rumah, cabin tu, dia jumpa dengan Mary, and then dia cakap, what do I do now? There is no plan. No plan yang ni macam tiba-tiba jadi macam ni, dia tak ada plan apa-apa. Dan dalam kepala dia cakap, there is only one thing je lah, live our life outside. Sebab Mary kan ada rumah juga, ada dia punya rumah, dia ada banyak, rumah abang dia, rumah family dia. So dia kata we can somehow survive with the help of Mary kat luar. But before diorang pergi continue their life, dia cakap dia nak macam pay the last respect to Scotland time ni. So diorang drive pergi dekat kawasan yang ada kereta-kereta polis tu, and then dia nampak this car yang ada Scotland kat belakang tu, dia punya tingkap turun sikit je tau, untuk angin masuk. So diorang stop kat situ, and then Cooper ni dia pergi dekat daripada jauh lah, dia still nampak kereta polis kan. And dia macam bagi his final thank you, his final respect. Dia pandang ke Scotland. Dia tak sure sama ada Scotland nampak ke tak, but he knows and he hopes, truly hopes, Scotland nampak diorang. And si Finch pun lambai-lambai dekat situ tau. Dia tahu belakang tu ada Scotland. Tapi si Finch ni dia tak fully grasp the situation lagi time ni. And then si Cooper, Finch and Mary went away from the forest. So this time around, the story actually end kat situ tau. But at the back of the book tu, macam ada dia punya sambungan sikit. It talks about Finch. How Finch ni umur dia bila dah 18, dia connect balik dengan atuk, dengan nenek dia. The thing is, bapak dia, Cooper ni macam tak suka, tak nak anak dia connect back. Tapi mak baru dia, Mary tu, cuba macam persuade, cakap, it is a good thing. We need to macam connect balikkan diorang ni, and even though bapak dia tak nak connect, anak dia kena. Macam tu. And si Finch ni pun jumpa dengan atuk nenek dia, and diorang pun happy tau jumpa cucu dia, bagi cucu dia kereta baru lepas habis college, and diorang pun still in contact after this whole thing happen. Sebab kalau tak, diorang ni macam boleh dikategorikan sebagai dah mati, tapi tak, dia still nak connect dengan grandparents dia, and grandparents dia pun still okay. Itulah orang cakap manusia ni boleh berubah kan. Orang cakap manusia ni macam bawang, so many layer. Kau buka-buka, you learn something, mana buruk kau buang. Macam gitulah. Kita ni we can always learn something new and improve ourselves. Kita tak boleh macam nak dictate someone to just because of this one situation that happened years ago. Human can learn even the next day. Macam gitu. So yeah, that is apa yang aku belajar daripada buku ni lah. For me, from my POV, I truly learned that human ni, even though ada issue, a big issue, kau still kena dengar from so many POV. And boleh cakap, yes, POV kau ni macam betul, POV orang lain pun boleh jadi betul juga actually. Macam case yang Finch dengan Cooper ni bergaduh kan, macam Cooper ni terlampau overprotective, tapi Finch ni still nak rasa kehidupan luar. Kita faham dua-dua part. Sebab Cooper ni dia nak jaga anak dia tak nak anak dia kena apa-apa consequences ke kan. But at the same time kita faham juga dengan Finch ni, dia teringin nak rasa, nak dengar radio, teringin nak pergi kedai. Macam gitu. Both of them betul. Macam gitu. Tak ada yang wrong. So that's why I think for me, communication is important, kan? In a relationship, in any kind of ship, kerja, family, kawan-kawan, communication is very important. If kau tak communicate, how do we even get to the end of it? Takkan nak macam diam and then terus tak jumpa sama sendiri. That is not good at all. That is apa yang aku belajar dari buku ni. And at the same time, it also shows that family is not just by blood. Family is not just by blood. Family can also be found somewhere. Orang cakap, actually yang orang cakap apa,
blood is thicker than water, benda tu salah tu. Ayat tu sebenarnya. Dia actually ada a new set of word. Nanti aku letak dekat screen sentence where it shows that kadang-kadang a relationship with other people, new people outside of our family is stronger than our own family. Macam itu. Macam kita nampak that based on Scotland. Dia truly sayangkan si Cooper dengan Finch ni. But maybe cara dia portraykan dia punya kasih sayang tu silap. Sebab dalam mata si Cooper ni, Scotland ni macam annoying, sibuk nak jaga tepi kain orang and a creep kan apa yang dia buat. But turns out it's just how all people, trying to communicate with anak-anak muda macam itu. Susah lah orang cakap. That's the thing, we need to talk and understand that setiap orang ada different POV, setiap orang ada different reasoning, and cuba untuk dapatkan sefahaman. It could be even one thing, cuba fahamkan benda tu and cuba bagi orang faham dengan kau punya perasaan, kau punya POV. Jangan just straight up buang orang tu, straight up terus cakap orang tu salah macam itu. And then at the same time, this book juga ajar aku pasal macam friendship kan between Cooper dengan Jake. Yang tu memang aku a bit macam wow kan, sebab you know how Jake tu memang sayang gila dekat Cooper kan, even though Cooper ni tak ada apa-apa. Dia tolong time perang dulu je. Itulah. This is why aku memang suka gila baca buku, sebab you can learn a lot. Kau boleh learn from ayat tulisan. That is so, kau live a new life. Kau macam hidup dalam hidupan orang. Kau belajar from their mistake. Aku suka gila macam tu. Dia macam, that's why at the same time aku suka juga dekat YouTube, aku selalu tengok macam orang-orang interview orang-orang tua. Apa yang diorang regret. Most of them regret diorang tak cuba something new. Diorang stick to something yang diorang comfortable at. Diorang regret benda tu. We use that as something yang kita boleh belajar lah from that. So yeah, that's the end of this book. Aku bagi buku ni 5 star. If aku boleh bagi korang the real reaction time aku first time baca buku ni, aku rasa aku nangis the whole day. Aku depressed lepas baca buku ni. Sebab memang wow, it shows aku memang rasa macam wah, Scotland, kalau kau ada depan aku memang aku nak peluk kau tahu tak. Dia memang the goat, Scotland ni. Dia memang God, I love Scotland. Thank you Scotland. So yeah, that is the end of this book. And I'll see you guys in the next video. Maybe I'll start a new book. I have a problem guys. Aku tak boleh macam Aku rasa macam schedule aku kena work on it. Aku tak suka post lambat-lambat, but then sometimes aku tak ada masa nak record, aku banyak busy man. Gitulah. Doakan aku guys. Doakan aku berjaya. Doakan aku kuat banyak masa nak buat this whole video. Sebab aku memang suka Aku memang suka gila, tapi aku tak ada masa. That's the thing. So yeah, lampu pun dah terpadam. I'll see you guys in the next video. Bye bye.